Assalamualaikum. Hari ini kita berada di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Sabah. So hari ini kita nak tanya dekat orang awam berkenaan tentang penggunaan internet di kalangan kanak-kanak dan pemantauan ibu bapa. Jom, pada umur berapa yang puan rasa sesuai untuk anak ada telefon sendiri? 17 mungkin. 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Kenapa itu? Diorang tahu sudah macam mana mau guna itu handphone. Macam gadget tu macam dia boleh serve banyak web kan sekarang. Ni lah negatif lah. Kiranya ada tak dia bagi screen time untuk dia? Ada. Jam 2 jam macam tu lah. Sejam 2 jam lah. Kadang-kadang lebih duduk 2-3 jam juga. Apa yang dia selalu tengok? Dia macam number block, ya. Lepas tu adalah kartun-kartun sikit macam Ubin ke. Short story yang macam adu apa ni? Yang tung-tung tu yang short. Oh, short story yang reels apanya itu. Oh. So, apa pandangan puan? Nampak kiranya ibu ayah bagi telefon, tak ada orang kata apa bergaul dengan anak-anak masa kat kedai makan. So, apa komen puan? Makan memang kita orang tak benarkan telefon. So kita orang borak. Lepas tu baru boleh macam ada screen time. Selalu bagi telefon waktu makan. So macam dia jadi macam habit tau. Bila dia tak dapat telefon nanti dia akan tantrum.